Okay, kalau siapa teringin nak buat blouse comel-comel ataupun baju kurung comel-comel, korang boleh beli Pola Rose 2-tier blouse ni. Okay, yang ni saya namakan dia Rose 2-tier blouse sebab dia ada 2 tingkat. Okay, tingkat pertama, tingkat kedua untuk jadikan blouse yang comel ada gather-gather. Okay, yang ni kita panggil blouse gather lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini, saya dah ada bagi line untuk korang gather kan nanti bila nak menjahit nanti. So mudahlah untuk guna. Pola saya memang dah ada instruction macam ni. Dia tulis perkataan full. Ini maksudnya korang kena letak pola dekat lipatan kain lah. Lepas tu dah ada instruction dekat sini, cut 1 on full untuk bahagian depan, for front, cut 2 for back. Okay, kita guna pola saya ni untuk baju ni. Bahagian depan dan belakang sama je. Okay. Kalau untuk bahagian depan, korang potong dekat lipatan kain. Kalau dekat bahagian belakang, korang potong 2 keping. Kan sebab kita nak letak zip kat belakang, sebab tu perlu ada 2 keping untuk bahagian belakang. And then yang ni adalah badan pola. Okay, yang ni bahagian depan, yang ni bahagian belakang pun sama jugalah. Kita dah ada instruction semua. Ada bust line, waistline, dart, and then front body cut 1 on full. So boleh mudah je untuk ikut instruction. Just follow the instruction. Okay, dapat dengan pola lengan juga, and then dapat juga dengan lapik leher. Okay, pola lapik leher pun ada. Lapik leher badan depan dan badan belakang. Okay, pola saya ni mudah je. Korang just klik link dekat dalam video ni untuk beli. Lepas tu pilih saiz badan korang daripada S sampai 3XL. Lepas tu bila pola dah sampai kat rumah, korang just gunting pola ikut bentuk pola ni. Okay, macam ni lah rupa bentuk pola tu nanti bila lepas dah gunting. And then boleh terus tekap atas kain dan potong. Okay, tapi cuma pola saya belum ada basi jahitan lagi. Nanti korang just letak atas kain ikut instruction yang saya bagi ni. Lepas tu boleh letak tambah basi and then potong kain. Lepas tu dah boleh start menjahit lah. Mudah je kan? Senang je. Okay, newbie memang boleh jahit lah. Tapi kalau yang siapa baru first time nak jahit baju tu, saya tak recommend lah pola ni sebab dia banyak step. Okay, korang kena cari pola yang senang-senang. Okay, kalau siapa berminat boleh klik link Shopee dekat dalam video YouTube ni.